Nama saya Muhammad Rafiq bin Muhammad Zakir. Saya tinggal di Negeri Sembilan. Saya duduk di sekolah SMKAP iaitu SMK Intan Perdana. Saya ingin menjadi pemain bola sepak. Saya ingin menjadi pemain bola sepak kerana saya ingin membanggakan ibu bapa saya. Saya suka main bola sebab macam ada challenge. Untuk menjadi pemain bola sepak, kita perlu berdisiplin seperti kerap datang training, seperti mendengar kata coach. Saya mula menggunakan Maxis Ikhlas daripada tahun 4 lagi. Pada tahun 4, cikgu menyuruh saya untuk memasuki pertandingan misi jelajah digital Ikhlas. Saya mengikuti video pembelajaran dan membuat kuis yang disediakan. Pada tahun 5, markah BM saya sangat rendah, C. Selepas mengikuti Maxis Ikhlas, markah BM saya meningkat daripada C ke B.